Kenapa betina tu pakai baju tu? Mungkin ke sebenarnya budak pungut tu anak kepada lelaki terkaya kat negara ni? Nenek pakai baju ni cantik dah. Mesti mahal kan? Nenek rasa Nina tak layak lah pakai baju ni. Kalau kau dah tahu tak layak, kenapa kau pakai baju ni? Kalau baju ni kotor, dengan nyawa kau pun belum tentulah boleh ganti baju ni. Mak buat apa ni, Mak? Mak dah nyayuk ke? Ini bukan Mak punya lah. Pergilah tukar cepat. Pergilah, Mak. Bagi saya. Baju ni saya yang hadiahkan untuk dia. Bisinglah budak ni. Mestinya pelempang buka. Hei, kenapa pukul nenek saya? Harif, kamu tak apa-apa? Saya tak apa-apa, tapi nenek kena pukul. Siapa dia ni? Kau mak pada budak bangsat ni. Nampak macam perempuan murah aje. Lepas tu mengandung anak luar nikah. Kamu nak hina mak, kamu hina. Tapi bukan hina Datin dengan Haris. Memang layak pun dia kena hina. Aku tak sangka ada orang kampung yang beragak suci padahal hakikat dia perempuan murahan. Kau dengar tak? Perempuan murahan. Berani kau tampar mak aku? Bukan setakat dia je saya berani tampar. Muka kamu pun saya boleh. Ini tetamu terhormat saya. Kamu berdua dah melampau. Kamu patut tahu apa lagi yang saya boleh buat.